Wanita berjaya, wanita yang tabah menghadapi cabaran, wanita yang memberi inspirasi kepada semua. Raikan kehebatan wanita di seluruh Malaysia bersama saya, Diana Chasmi. Seorang usahawan wanita yang mempunyai personaliti yang berwarna-warni, ceria dan sangat kreatif, berjaya mencipta produk kosmetik yang dekat dengan personalitinya dan menambat hati pembeli. Saya perkenalkan tetamu kami minggu ini dalam rancangan Lady Boss. Saya Nita. Hai, jadi saya bersama Aznita Azman, pengasas Nita Kosmetik. Apa khabar ni? Khabar baik. Apa khabar Diana Jasmine? Khabar baik. Kita berdua di sini. Nak tahu dulu, Nita asal dari mana? Kita berasal dari Petaling Jaya. Memang dibesarkan, aku membesar di sini. Memang orang Selangor lah. Okay, ayah Nita berasal dari Pulau Pinang dan ibu Nita pula kat Selangor. Okey, kampung Nita selalu kalau hari raya Nita balik mana? Selalu Penang. Paling best sangat sebab makanan kat Penang itu memang Sedap-sedap. Lahir maksudnya hospital pun dekat Selangor lah. Okay, hospital Asunta dengan adik-adik kita sekali semua kat Asunta juga. Maksudnya memang berasal daripada Selangor. Ya. Okey, sekolah rendah Nita. Okey, kat Sri Petaling tapi dari darjah 1 sampai darjah 5. Okey. Lepas tu Nita pindah kat KL. Pindah sekolah kat sekolah Sri Cepaka. Habis tingkatan 5, Nita pergi sambung belajar di mana? Okey, Nita pergi Segi College pun kat Petaling Jaya juga. Memang tak boleh keluar. Memang tak keluar Petaling Jaya. Tapi lepas tu baru Nita pergi luar negara, pergi Middlesex University kat London. Masa Nita belajar Middlesex University di London, belajar tentang filem, merangkumi apa? Okey, Nita sebenarnya buat degree di Middlesex University, tapi dia twinning 2 tambah 1. Daripada Segi College. Yes, dari Segi College penulisan skrip dan producing juga. Dan untuk menulis tu memang Nita minat sangat. Okey, kita nak cerita lagi. Nak cerita pasal keluarga Nita. Jom. Ceritakan sikit tentang ahli keluarga Nita. Okey, Nita anak yang paling bongsu macam juga. Okay, Nita ada satu kakak dengan satu abang. Dan sekarang pun dua pun dah berkahwin, so jadi tambahlah keluarga Nita. Bukan cucu Nita lah. Anak buah. Kalau cucu ni. Anak buah Nita ada satu perempuan, 2 lagi. Okey. Nita, dalam ahli keluarga Nita kan ada kakak dengan abang. Mana Nita paling sayang? Nita sayang dua-dua sekali sebab dia orang memang sebenarnya kalau nak fikirkan dia orang yang memang tolong Nita, bagi semangat kat Nita untuk mulakan bisnes ni. Orang yang paling terdekat dengan kita tu yang paling sebenarnya paling penting dalam hidup kita sebab dia Sentiasa dengan kita kan? Ya, Okey. betul. Okey, dalam keluarga Nita, siapa yang memberi inspirasi dan mempunyai ciri-ciri yang sangat penting dalam hidup Nita, yang memberi Nita semangat untuk menceburi bidang perniagaan? Okey, untuk mencuburi bidang perniagaan ni bapa Nita, tapi dari segi personality Nita, ibu Nita. Bapa Nita memberi Nita inspirasi untuk berniaga. Ya, betul. Mama Nita pula memberi rasa dan emosi lah. Emosi, kan? betul. Menjaga emosi Nita. Betul. Okey. Tapi bapa Nita seorang yang Nita belajar dari ayah, dari segi disiplin dalam perniagaan, macam mana jatuh dan bangun tu adalah perkara biasa dalam perniagaan. Ayah Nita dia banyak melalui penurunan dan kenaikan ekonomi dari dulu lagi, H1N1, SARS. Jadi bagi kita sebagai peniaga, kita hanya lalui coronavirus, tapi bapa Nita dah melalui H1N1, dulu pun SARS dan baca-baca lagi. Jadi bagi dia perkara biasa. Sebenarnya dia mulakan perniagaan
dia pada tahun 1994 bila Nita 4 tahun. Jadi dah lama dah. So jadi dah 26 tahun ke 4 tahun. Okey Nita, Lena tahu Nita anak bongsu dan Nita memang akrab dengan keluarga dan memang keluarga Nita memang selalu bercerita bersama, betul? Adakah itu macam rutin keluarga Nita dalam setahun sekali mesti kena pergi bersama-sama? Tak kisah di mana-mana pun tapi mesti kena bersama, betul kan? Kebetulan ayah dengan mak Nita memang suka bercuti, memang melancong. Jadi dari situ, dari kecil lagi Nita suka, ada sifat untuk selalu bercuti. Mula-mula kelang kabut sikit lah sebab anak buah ikut sekali. Kita kena pasangkan kita punya jadual untuk kadang-kadang kita tak boleh terus keluar pukul 9 pagi. Kita kena mandi, kakak saya kena mandikan dia orang dulu, baru kita keluar hotel pukul 11. Inilah dia orang-orang yang tercinta dalam keluarga Nita. Tercinta? Ya, okay, dalam gambar ni. Ini adalah Okey, tu ayah Nita. Ini kakak Nita. Abang. Mak Nita. dan itu Nita. Yeay. Mana gambar Nita sebut nak tunjuk tadi? Oh, ni yang so yang tunjukkan kat diorang. Okey, dalam kesimpulan ni lah Nita dalam satu kataan atau satu gambar. Itulah Nita. Colour pink, baju merah jambu, macam-macam, ada topi, ada stokin, ada kasut, Ada cara jalan dia. kan? Untuk badan semua itulah Nita. Kalau nak katakan Nita ni seorang yang pelik jugalah. Nita ni umur berapa masa ni? Tak tahu 45. 45. Okey. Masa tu pergi Sawi Lagoon. Sawi Lagoon. Dan di sebalik belakang ni ada pula gambar ini. Ini siapa Nita? Itu sebenarnya teman Baik. Teman tapi mesra. Tak tahu yang kenalkan Nita dengan si dia ini. Jaga dia baik-baik. Kenalkan. Ya. Kita dah tahu dah semua tentang kisah Nita, keluarga Nita, asal-usulnya. Sekarang kita nak tahu macam mana Nita mencapai kejayaan dalam produk Nita Cosmetics.